Okay guys, depan saya ni ada satu model Toyota Alphard SC tahun 2022. Okay, kereta ni guys, dia punya body kit dia menggunakan brand 3RD, ya, original 3RD. Okay, and then tengok kereta ni dia dah low load lah. Okay, kereta ni sebenarnya dari Jepun, owner dekat sana dah bagi low load. Dia pakai adjuster. Okay, cuma mungkin tak nampak sikit lah dah dalam tu. Okay, kira-kira 2 jari saja boleh masuk. Okay, ini kepada korang yang minat kepada kereta yang low-load lah. Okay, untuk dalamnya dia macam ni lah. Okay, dalam dia masih standard lagi. Okay, seat dia fully leather, ada apa ni, electrical seat. Okay, untuk mileage kereta ni baru 48,000 lah. Okay, dia punya audio menggunakan Cazola brand lah. Okay, dia ada DRM, BSM. Lepas tu dia ada apa ni, sunroof. Okay, depan dan belakang lah. Okay, untuk dalam belakangnya macam ni lah. Seat jenis bucket guys. Okay, dia seat jenis bucket 7 seater. Okay, dia itu masih dikekalkan lah. Okay, ini belah belakang dia. Okay, tengok. Okay, sekali datang dengan leads apa ni, body kit. Okay, kereta ni juga datang sekali dengan power boot lah. Okay, cuma yang ni kalau tekan dari belakang dia secara manual. Kalau kena tekan daripada remote ataupun dari belakang depan sana tu, dia ada button. Ni dalamnya kemasan dia. Kereta memang cukup lawa lagi guys. Okay, so kepada korang yang minat yang kereta yang low-load, okay, ni jackpot untuk korang lah. Okay, kereta ni datang dah macam ni guys. Okay, dah low-load. Okay, sekali dengan body kit TRD. Alright, berminat Roger saya cepat guys. See you guys. Assalamualaikum.